Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, saya ingin berkongsi sedikit lah mengenai motosikal yang saya gunakan sekarang ni, iaitu motosikal Honda Translab XL750 lah. So apa yang saya nak kongsikan di sini, saya nak kongsikan sedikit mengenai aksesori yang saya dah pasang pada motosikal Honda Translab saya ni lah. Barang pertama sekali yang saya minta untuk dipasang oleh pihak Honda Big Wing Damansara adalah side box. Ini juga recommendation daripada sales advisor Honda Big Wing Setapak, Alfiz. So dia kata, bang, dia suggest pakai sidebox ni lah, pasal sidebox ni boleh expand. So dia boleh kecil, lepas tu dia boleh dibesarkan. Ni helmet yang saya pakai ni, kalau sidebox ni dalam keadaan dia dikecilkan tu memang tak muat lah. Memang tak muat untuk saya simpan dalam di dalam box tersebut. Tapi kalau saya dah expandkan dia, saya dah besarkan, memang boleh masuk. So ini adalah helmet adventure saiz dia agak besar juga. So saya boleh masukkan satu helmet ni untuk ke dalam sidebox, sama ada di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan lah. Saya lupa nak bagi tahu, sidebox ni jenama dia daripada jenama Shed, model SH38X. Inilah sidebox yang saya gunakan sekarang ni. Untuk pasang sidebox ni pula, kita gunakan mounting jenis 3P. So tak perlu nak pakai 4P sebab sidebox ni pun jenis plastik. Cuma saya dah beritahu kalau mounting 4P tu kita ada freedom sikit, ataupun kita ada flexibility tu, kita boleh, kalau in future nak pakai sidebox jenis besi, kita boleh, tak perlulah nak beli mounting yang lain. Tapi yang ni hanya mounting 3 pole ni hanya boleh digunakan dengan sidebox macam ni lah, yang model plastik ni. Seterusnya apa yang saya minta dengan SA tu, saya nak pasang apa tu, crash guard lah. Ni yang ada ni, warna hitam ni. Yang ni model GV lah. Masa hari saya nak pasang tu, Alfiz tu bagi tahu, dia punya sales person tu bagi tahu cuma ada dia ada dua bahagian sebenarnya, atas dengan bawah. So yang ada available pada masa tu hanyalah bahagian bawah saja. So bahagian atas tu kena tunggulah, kena order. Sebab dia walaupun dia ada dua bahagian macam ni, kita tak apa, kalau kita nak pasang bahagian bawah saja boleh. Tapi saya rasa kalau bahagian atas ni tak boleh kalau tak ada bahagian bawah. Jadi bahagian bawah tu jadi mandatory lah. Maknanya kalau dua bahagian ni, atas dan bawah ni, bahagian bawah ni kita boleh pasang tanpa bahagian atas. Tapi yang bahagian atas ni mandatory dia kena ada part yang bawah dia lah. Tapi saya tak ada proof and evidence lah yang mengatakan crash guard ni functioning. Sebab apa? Sebab saya tak pernah accident lagi lah. Minta dijauhkan, insyaAllah. In case of, kalau kata terjadi apa-apa, at least there is a protection to the motorcycle, and could be for the rider as well. Tapi benda ni memang is not a must item lah. Ini adalah bukan barang yang wajib ada pada motosikal ni. Untuk saya, bagi saya, dia make us feel less worry, sebab ada crash guard ni. So at least kita tahu kita ada a protection for the motorcycle. Selepas saya pasang crash guard, dengan saya pasang apa benda namanya tu, sidebox ni, so saya perlukan USB charger lah, untuk saya nak pastikan bateri telefon saya sentiasa sufficient. Benda ni adalah benda yang seterusnya saya pasang. Saya pastikan benda ni sebelum saya pergi ke cabaran 5 mountain tu, saya nak kena ada USB charger ni. Okey, lepas saya pasang USB ni, masa saya beli USB charger ni, saya ada beli
dua barang sekali sebenarnya. Satu lagi tu adalah ni, handguard. Okay, handguard ni dia nak protect tangan ni kalau dari kemalangan. This thing yang akan protect tangan kita lah. Sebelum saya beli yang ni, sebenarnya saya nak yang daripada jenama Bulkbuster sebenarnya, tapi it is very difficult to find that item. Sebab satu, locally barang tu memang hot item, so bila ada je orang akan beli, bila ada je orang akan ambil. Tapi for me it's okay, sebab as long as saya ada benda lah ni lah di dekat motor saya. Saya is more to motor punya appearance sebenarnya. Bukanlah kata nak protection sangat, tapi because everybody put this item at their motorcycle, so benda tu look nice, nampak macam orang cakap motor tu nampak macam complete lah kan bila ada benda lah ni. So saya pun nak jugalah pasang. Ini pun agak susah sebab saya nak dapatkan. Kalau perasan dekat bawah ni, okey, saya akan tunjuklah dekat biru. Apa-apa barang yang saya mention ni, saya akan buat satu B-roll video lah. So untuk orang tengok dengan lebih, dengan apa tu, tengok untuk close up view lah untuk setiap barang yang saya mention dalam ulasan saya ni. Ada satu skid pan, dan dia serve sebagai protection jugalah untuk ejen di bahagian bawah tu. Nak pasang tu, mula saya plan nak pasang dekat kedai lah. Saya nak pasang kat kedai, tapi saya rasa it's not worth it, sebab because I think I can do it, but I can do it by myself. Pasal storage lah, pasal bag yang ada pada motosikal ni, saya ada miss satu lagi bag yang very important to me. This is the bag, tank bag. Semua bag yang saya pakai dekat motosikal ni daripada jenama Shed. So this is Shed TR punya version, this is TR10. Ada reason lah kenapa saya nak saya gunakan tank bag ni. So tank bag ni actually ada pelbagai barang lah saya letak dalam tank bag ni. Antaranya kalau nampak tu kabel yang warna putih tu, saya letak telefon. So telefon saya boleh continue charging. Sebab sometimes bila letak telefon dekat dalam poket ni, macam ni kan, kita letak dekat dalam poket ni, dia make us feel uncomfortable lah, because sebab telefon sekarang kan banyak yang besar-besar, jadi size dia besar, jadi bila letak kat dalam poket ni, dia disturbing kita punya comfortability tu. So saya most of the time saya letak dalam tank bag ni lah, but need to be careful because sometimes we could forget yang ada valuable item dalam tank bag ni. Bag ni dia waterproof, so saya tak perlu nak letak any cover. Let's say kalau hujan lah kan, hujan tu can interfere dengan bag ni, tak ada masalah. So the water will not go inside the tank bag lah. So this is one of the, orang cakap apa, the benefit yang guna Shed bag ni, TR10 ni lah. Dia ada lagi tank bag jenis lain, tapi yang tu not waterproof, but this one is waterproof. Itu yang menyebabkan saya pilih bag ni lah. Sebab macam bag yang kat belakang saya ni, top bag saya ni, yang TR50 ni, dia fabric lah. Dia material dia fabric, jadi dia tak waterproof. Senang cakap, dia tak waterproof. Tak waterproof means dia kena pakai rain cover. Untuk protect dia, kalau kata hari hujan kena pakai rain cover untuk protect apa tu, the items inside that bag from become wet lah. Itulah masalah dia. Sebab ada satu hari tu saya dah terlupa untuk, lepas saya remove cover tu, saya lupa nak secure balik. So bila hilang, memang it's impossible lah to get it anymore. No replacement. Jadi for the alternative, saya belilah satu apa benda ni, rain cover, yang orang cakap apa, commonly used for backpack lah. Unofficial group dan submission ni ada plan untuk pergi ke Thailand. So saya
bila saya dengar ada orang punya plan tu, saya untuk opportunity untuk add more accessory lah to my motorcycle. So what I believe is important adalah lampu lah, sebab saya assume kita akan ada riding pada waktu malam. We do not know yet, but it could be. So saya nak ada sufficient lighting lah pada motosikal tu. Saya add tu lah spotlight daripada jenama Future X100. Yang ni 180 watt punya lampu. So ni lah, ni switch dia ni lah. Switch dia ni untuk ni kalau yang sebelah kanan ni untuk kita change mood flashing pada lampu tu. Yang sebelah ni untuk tukar dia punya lampu punya selection tu lah. Saya cakap tadi ada lampu kuning, lampu putih. Nak dua-dua menyala sekali pun button ni lah, button sebelah kiri ni. So tu LED dia lah, so indicating us that the unit is power up. So lampu tu dia tapping pada bateri dan fuse box lah. Kita turn on je. Bila turn on, lampu tak akan terus menyala. So kita kena tekan button ni, so in order to activate lah lampu tu. Tapi while kita start je motor kan, yang that DRL, that day running light tu dia akan menyala lah. So dia nampak cantik lah. Sebab tu saya nak, sebab dia bagi saya dia nampak cantik dan dia nampak different lah to compare dengan ada spotlight. Spotlight lain kan biasa dia lampu semata-mata lah kan. That is one of the reason lah yang saya decided untuk dapatkan lampu ni. So this is the last item yang saya nak share. Ni lah dia Apple CarPlay display ni dengan dia punya bracket SW Motec ni. So boleh dengar lagu. Tekan lagu ni, telefon pun boleh. Ni lagu Peter Pan. Orang rumah call pula. Okey, jawab. Benda ni connected wirelessly tau dengan telefon. So tak payah nak pakai kabel kan. Kalau saya ingat kalau tak salah saya, yang ada pada Africa Twin tu pun dia kena pakai kabel USB. Cocok daripada dia punya USB port yang ada dekat Africa Twin tu, yang baru tau. Saya cakap model yang baru tu cocok dekat telefon, barulah dia punya Apple CarPlay tu akan work. Disadvantage kalau buat macam tu, sebab Africa Twin tu dia punya screen tu very advanced, tapi dia share sekali lah. Saya tu pun tak pasti. Kalau kata awak, kalau kita gunakan Apple CarPlay tu, kita could lose all the information, like kita punya speedometer ni, kita punya petrol punya level, and some more other information yang kita boleh view lah macam ni lah. Sebab this is split screen tau. So maknanya saya tak kacau yang meter untuk motosikal, but for entertainment punya and GPS punya view is at a different screen. I think this is better. Display ni dia ada two method untuk kita power on the CarPlay punya Apple CarPlay display ni. So satu nampak saya pakai USB connection, ataupun kita boleh connect it directly to the battery lah. So whenever we turn on the motorcycle, it will also turn on. Tapi saya skip that method because saya nak remove. This is not a cheap item. Benda ni mahal dan it will attract people lah. Sebab dia ada quick release dekat belakang tu, yang kita press the button, it will release the the unit from the bracket. It will be better to take it away and simpan lah, bawa sekali lah. So that is the one thing need to worry lah. Motorcycle accessory ni ada yang value dia tinggi kan, and for someone yang dia notice tu, ataupun dia tahu, dia perasan, dia akan curi lah. Okey, dekat depan saya ni adalah windscreen yang bukannya original untuk Honda Translab yang ni saya dah tukar. So ini adalah tall windscreen. Dia lebih tinggi sikit daripada windscreen yang normal tu, yang biasa tu macam motor kat sebelah saya ni boleh tengok itu windscreen yang normal punya.
dia pendek sikit. Tapi saya tukar kepada windscreen ni cuma sebab saya nak windscreen yang lebih tinggi dan untuk kurangkan wind resistance sebenarnya. Jenama yang saya pakai ni jenama Puig. Dia punya dimension ketinggian dia tu nanti saya akan paparkan di skrin YouTube ni. Windscreen ni saya rasa okey je dia punya function. So memang kalau saya bawa tu wind resistance yang kena pada kepala saya, pada helmet saya tu tak berapa kuat lah. So okey, so saya rasa selesa bila saya pakai windscreen ni. Okey, inilah 11 aksesori yang saya dah pasang untuk motosikal Honda Translab saya. Daripada atas sampai bawah, macam-macam lah saya dah pasang. So ada 11 item, tak termasuk yang ni lah. Ini kita panggil apa ni, kamera action cam punya mounting ni. Kalau nak ulasan lebih lanjut lagi pasal barang-barang yang saya dah pasang dekat motosikal ni, sebagai contoh ni lah, Apple CarPlay punya display ni, dia punya more detail explanation tu, nanti saya akan buat video lain lah. So maybe saya boleh sharekan sikit macam mana nak install Apple CarPlay display ni, cara penggunaan dan cara nak set up bila mula-mula nak pasang, dan apa-apa saja lagi maklumat yang boleh saya kongsikan. Terima kasih kalau kepada siapa yang dah menonton sampai ke hujung video ini. Saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah nanti saya akan buat video lain lagi yang berkaitan dengan motosikal Honda Translab saya ni, dan juga mengenai gadget-gadget yang saya ada lah. Sebab saya peminat gadget sebenarnya. Sebab tu nama YouTube channel saya shortnya Gadget Rider sebab saya ada motosikal, gadget sebab saya ada pelbagai gadget macam kamera, kebanyakannya gadget-gadget kamera lah. Itu saja. Kita berjumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Okay. Tak boleh lah, tunggu aku keluar lah. Oh ni sekarang ni. Kau patutnya sini sikit tu. Alih sikit tu, kau tengah sikit. Kenapa bukan sini? Takut ada orang nak nyelik kat masuk. Ada, tak bagi. Macam warung, dia warung macam kampung sikit tau. Macam makan lengkeng, macam makan. Bukan lah? Tak ada warung-warung, dia tu sungai. Makan sebelah tu sungai. Tak tahu lah, Apip pernah cakap kot, ada kot. Gelak orang tengok kita ni.